adapt ke dengan kereta-kereta EV sekarang? Hari ini kita nak jadi penumpang untuk dapatkan free ride dengan Omoda C9. Kan, tak payah bayar pun. Kami dah approach macam-macam orang untuk free ride ni. Tapi tak ada pun yang sudi. Sampailah. Sorry kacau, ada masa tak? Sekarang kita tengah buat free ride untuk siapa-siapa yang nak. Kita orang akan hantar orang tu. Naik percuma je kalau nak. Boleh? Ya, awak tahu tak kereta yang awak naik ni kereta apa? Tak tahu kan? Okay, ni one of brand China lah, Omoda C9. Dia baru juga launch tahun lepas. Sebelum ni naik kereta apa? Kereta Nissan Grelvina. Oh, Nissan Grelvina. So macam first time ke naik kereta macam ni? First time. So, apa rasa dia dalam kereta macam ni? Selesa, aircon pun ada kiri kanan sini. Lepas tu dia punya sensor pun ada kan. Sensor kereta macam kereta dekat pun bunyi sensor kan. Betul? Okey, saya nak tanyalah sendiri pendapat awak kan. Awak boleh adapt ke dengan kereta-kereta EV sekarang? Belum lagi sebab sekarang pun kemudahan tak ada lagi kan. Kemudahan nak charge kereta EV. So nak charge tu susah. Itu tak adapt lagi dengan jalan jam ke. Kata-kata saya harus dengar cakap ibu bapa jika nak berjaya. Solat jangan tinggal, ikut undang-undang negara kita. Guys, jangan lupa follow Padu Padu.